Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ta'allama wa ta'alim wa nafa'ana wa intifa' wa muzakkara wa tazkir wa ifadah wa istifadah wa hasala ala istamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi ittiba' wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah qulubana fi talabil 'ilmi warzuqna al-ikhlas fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma iftah 'alaina futuha al-'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min al-'ulama'i salihin. Allahumma atina bi fadlika afdala ma tu'ti 'ibadika salihin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na ma 'allamtana waj'alna mukhlisin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga baginda dan kepada sahabat-sahabat baginda dan kepada kuliah Imam Nafi Tuan Nabi Khidir dan juga kepada Sultan Darajat Syekh Abdul Qadir Jailani dan kepada Kiai Muzaki Shah supaya beliau sihat seperti sedia kala dan juga kepada Umi Salimah supaya beliau sihat seperti sedia kala juga kepada guru kita dan anak-anak ulama dan keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang telah pergi mendahului kita, dan khususnya kepada pengawan kita sebuah pembunuh yang kita tengah belajar ni, iaitu Tuan Guru Bapa Haji Abdul Aziz Al-Fatani lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Di malam ni kita berada di muka surat 28, iaitu menceritakan tentang kaunuhu qadiran. Dan ni ke belakang-belakang ni dia masuk tentang kaunuhu semua kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'alamihi kita wa amin. Sebelum mubarak dari bawah mana? 28. Okey. Huraian sifat yang ke-14. Huraian sifat yang ke-14. Kaunuhu qadiran. Artinya terjemahan kaunuhu qadiran tu keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Kaunuhu qadiran tu setelah kita selesai dah sifat ma'ani. Yang sebelum ni kita belajar sifat ma'ani. Sifat ma'ani iaitu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itu sifat ma'ani. Dan selesai dah kita belajar sifat ma'ani, kita masuk sifat ma'nawiyah. Ini sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayat, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. InsyaAllah dalam masa sejam ni kita cuba habiskan kaunuhu ni sebab dia pendek lah. InsyaAllah. Okey dah. Sifat maknawiyah ni ialah sifat yang berdirinya tu, berdiri sifat tu, sifat ma'ani pada zat Allah SWT. Dia duduk di sifat ma'ani. Dia tak terlepas daripada sifat ma'ani. Bila Allah itu qudrah, bila Allah SWT bersifat dengan qudrah, sifat ma'ani yang sebelum ni, yang kita kena ingat lah, sifat ma'ani tu dia ada 7. Sifat ma'ani tu bila sebut dia bahasa ada. Yang saya beritahu sebelum ni, yang saya hurai tu kan, seandainya Allah Ta'ala buka hijab, kita boleh nampak sifat tu. Sebab benda tu sifat besar yang di bangsa ada, tapi kita tak nampak lah. Tuan, sebab bangsa ada. Jadi bila Allah itu qudrah, berkuasa, dia guna berkuasa, tentulah keadaan dia kaunuhu ni keadaan, itu keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Tentulah keadaan Allah Ta'ala itu qadiran, yang berkuasa. Tentulah keadaan itu berkuasa, keadaan Allah tu berkuasa. Sifat ma'nawiyah ni berlaku perselisihan antara Asy'ariyah dan Maturidi.
Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Abu Hasan Asy'ari ni dia kata 13 je. Kalau dia tak masuk kaunuhu qadirah ni. Kalau Abu Mansur Maturidi, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi ni ulama yang 200 tahun sebelum dulu, dia masukkan kaunuhu qadirah ni. Sama ada dia perbahasan mereka ni sama ada perlu dikira ataupun tidak perlu, tidak meletakkan sifat itu pada Allah itu, tidak ada. Tapi nak meletakkan sifat tu yang ada di Allah tu, dua-dua ulama ni, dua-dua yang kita ikuti ni, Asy'ariyah dengan Maturidi ni, dia orang sepakat, dia tak ada khilaf. Dia kata apa keadaan Allah Ta'ala yang kuasa tu ada di Allah Ta'ala tu, dia orang sepakat. Tapi kalau Asy'ariyah ni dia tak sebut. Ini dikira dengan nisbah pengiraan saja. Perbezaan itu dari sudut dia benda ni dari sudut pandang saja. Dua ulama ni lah, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, dari sudut pandang. Seperti kalau kita buat contoh, seperti mana suami isteri kan, kita pergi kedai perabot, bila tengok nak beli perabot tu, isteri dia tengok sebelah hadapan, dia posisi dia duduk tu, dia duduk di belah hadapan. Ni di sudut pandang ulama aja. Bila dia duduk di hadapan ni, ada dengan perhiasan, ada dengan ukiran, isteri dia tengok di depan. Tapi cantik lah. Tapi suami dia tengok di belakang perabot tu, macam orang punya abari ya, depan cantik dengan kacau hiasan kau semua lah. Kalau belakang ada papan je, ada papan tewek je. Okey. Orang tak lihat kalau kat belakang. Suami kata, isteri dia kata cantik perabot ni cantik, tak mahal. Tapi suami ni kata tak cantik, sebab apa mahal kot tu, tak cantik. Ni di sudut pandang ulama. Itu disebut di sudut pandang. Benda sama, sudut pandang berbeza ulama ni. Ulama Asy'ariyah dia cakap 13 je, dia tak mau letak ni kaunuhu qadirah. Tapi kalau Maturidi dia nak letak kaunuhu yang 7 ni. Tapi macam mana? Yang kita bawa ni ada jalanan dia ni. Jadi ada jalanan dia tak kita jelaskan. Dia ada kitab tauhid yang lain, dia hanya sampai 13 je. Tapi kalau yang kita belajar sekarang ni dia 20. Dua-dua tak salah. Dia orang dua-dua ulama, dua-dua pendapat ni dia tak bercakap, dia tak ni tak lawan lah. Sama-sama sendiri, dia tak gaduh. Tu. Dan juga sepakat Mu'tazilah pun kata Allah ada sifat ma'nawiyah. Sepakat. Kalau dari sudut sifat ma'nawiyah ni, Mu'tazilah pun dia kata ada Allah. Itu keadaannya kuasa, ada dia Allah tu keadaannya berkehendak, keadaannya mendengar, keadaannya melihat. Itu sebab sepakat ahli sunnah dan Mu'tazilah pun sepakat ada keadaan Allah Ta'ala tu mendengar, melihat semua tu. Dia meletakkan sifat ma'nawiyah ada di Allah Ta'ala itu. Maka siapa-siapa menafikan boleh membawa kepada kufur. Siapa menafikan kaunuhu ni qadirah ni, cuma kalau tak mau terima pendapat ni, kita tak boleh cakap apa. Itu. Kalau yang tak nak terima kepada pendapat kaunuhu qadirah semua ni, dia serah ke Tuhan dia yang dapat sampai 13 tu. Dia Allah Ta'ala ni kuasa. Macam mana kuasa dia? Kata dia tahu dah memang macam tu pun. Dia tahu dah keadaan Allah Ta'ala memang kuasa dia tu, dia tak nak guna keadaan ni. Beza dengan sifat ma'ani. Beza dengan sifat ma'ani, sifat yang pergi sebelum ni, qudrah, iradah apa semua kan. Orang dia siapa menafikan satu bawa kepada kufur.
Tapi dia tak kufur lagi kalau kalau dia menafi saja. Seperti pada Mu'tazilah kan. Tapi dia tetap tak mengisbatkan lawan dia lagi. Dia cakap Allah Ta'ala ni berkuasa, tapi Allah Ta'ala ni tak bagaimana? Tak lemah. Tak lemah. Itu dia kata kenapa boleh Allah Ta'ala tak lemah? Dia tak jatuh jadi kufur ni. Dia cuma fasik sahaja. Kalau Mu'tazilah, tapi dia tak suka kata sifat ma'ani ni. Ma'ani ada. Dia Allah ni Qudrah, iradah apa semua tak. Tapi dia tahu kata Allah Ta'ala ni bukan lemah. Dia tolak yang tu, tapi dia tetap fasik. Itu Mu'tazilah. Pendapat Maturidi ni yang 20 ni, yang masuk sekali kau Nuhu Qadirah semua ni, yang masyhur sekali. Tu dipanggil sifat 20. Ada keadaan ni, kau Nuhu itu kan. Tapi kita kena faham dia sifat ni bukan hanya 20 je. 20 ni yang paling masyhur. Dia kalau secara tafsir yang 20. Kalau yang ijmali, dia tak, sifat Allah tak Subhanahu Wa Ta'ala tak terhingga banyak. Allah Ta'ala Maha Penyayang, Maha Tinggi, Maha Besar, semua tu banyak. Tapi ni yang ulama letak, ulama yang pilih letak, ambil mudah untuk kita mudah faham. Tidak kita cari tak jumpa semua. Nak kata masa seorang tu dia mulia, macam mana sifatnya. Jadi ulama letak tu 20 ni. Itu. Okey, artinya keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Kalau kita kata Allah Qudrah, sifat Qudrah yang kuasa tu, berkuasa tu, tentulah Allah Ta'ala itu keadaannya itu kuasa. Keadaan Allah Ta'ala itu kuasa. Seperti kita nak seperti betul-betul kita nak angkat meja ni kan. Keadaan kita kuat tau nak angkat meja ni. Meja ni ringan je. Meja kat depan saya, meja kecil untuk baca kitab kan. Keadaan kita kuasa. Nak angkat meja ni, walaupun kita tak angkat lagi meja ni, tapi keadaan kita tu dah tahu lah kita kuasa untuk nak angkat meja ni. Seperti itu juga perkataan kita, walaupun tak cakap lagi, keadaan kita tu boleh cakap. Ni tengok, lepas semua kan duduk depan saya suka diam, tapi nak bercakap tu boleh. Keadaan nak bercakap tu boleh. Boleh nak cakap kan, tapi kita tak cakap lagi. Itu okay. Nanti kalau tak dapat faham lagi kan, kita pergi dari depan lagi, dia akan Dr. Soni ni dia akan uraikan lagi kepada kita. Okey. Wajib pada syarak pula. Wajib pada syarak macam kita uraikan selalu dah. Siapa yang tak belajar sifat ni bersalah, buat dapat pahala, tinggal belajar sifat ni kan. Itu kita kena tahu ni. Untuk nak tahu belajar sifat ni bersalah. Juga pula ni jugalah atas tiap-tiap mukallaf. Kalau tengok kitab je atas tiap-tiap mukallaf ni amatul lifan ala hukum syar'iyyah, atau yang diperhatikan dengan hukum syarak yang sebelum ni kita dah bagi tahu dah. Itu empat juga. Pada Islam balik, pemuda baca Iqra, dia tak buta, tak tuli, lepas tu sampai seruan Nabi lah, semua ada mukallaf lah. Misalnya atas tiap-tiap dia, kalau mukallaf ni yang empat ni tau. Kalau mukallaf tu orang berusaha Islam, dia beza dia tu. Atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, kita mengetahui, kita kena belajar, cari usaha kita datang belajar bersama, serta kita mengaku di dalam hatinya mukallaf ni hati kita lah. Kita kena yang sifat dalam hati kita, bahawasanya Allah SWT bersifat Nuhu Qadirah kan. Dengan tentu sungguh keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Keadaan Allah Ta'ala tu yang kuasa. Dan tentu tidak, ni lawannya kan, tentu tidak keadaan yang lemah. Tentu tak apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lemah, mustahil lah bagi Allah Ta'ala ni lemah. Dan keadaan itu ialah satu, ialah ni adalah makna dia satu sifat yang melekat. Dan keadaan itu ialah satu sifat yang melekat. Nanti dia akan huraikan lagi. Dia buat misal dia terus terjemahkan dengan melekat. Dan keadaan itu ialah satu sifat yang melekat. Ya. Dia bila kita sebut melekat ni, dia hanya seolah-olah saja. Nanti nak terang.
Dan keadaan itu ialah satu sifat yang melekat. Dia sifat itu kaunuhu qadiran akan sifat qudrah pada zat Allah Ta'ala. Itu dia seolah-olah saja benda melekat tu. Zat Allah, benda yang zat Allah kan benda yang ada. Sifat qudrah sifat qudrah pun benda ada. Dia melekat di zat Allah Ta'ala tu. Bukan seperti kita faham lekat seperti makhluk ni, bukan. Satu lagi kita kena ingat betul-betul kata laisa kamitslihi syai' itu kan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak serupa dengan sesuatu. Tuhan Muslim ni letak melekat sebab nak bagi penonton kita faham. Cuma nak bagi jalan faham saja. Sebab Tuhan pengarang ni dia tulis melekat sebab tak ada jalan lain lah, tak ada istilah lain lah. Dia nak letak, nak bagi kita faham. Istilah bahasa lah, nak bagi kita faham kan. Nak bagi tahu apa kaunuhu tu melekat tu sifat qudrah itu di zat Allah Ta'ala. Kalau baharu kita ni tersebut macam gam lah, tapi ni nak bagi faham lah. Kalau baharu ni macam gam lah, nak bagi lekat, nak lekat macam kita nak lekat ketah kepada dinding, mesti kena ambil ketah lekat kat dinding tu, ada gam memang tu lekat lah. Gam, sifat gam tu lah sifat maknawi. Sifat qudrah itu sifat ma'ani. Sifat dia nak bagi faham dia. Sifat qudrah tu sifat qudrah yang sifat ini qudrah iradah semua tu sifat ma'ani. Sifat kaunuhu qadiran ma'nawi, ini sifat ma'nawi tu dia bercakap. Kalau sebut kalau contoh dia sebetulnya dia ada satu kata istilah lain lagi, melazimi sifat sifat apa maknawiyah ni, dia melazimi sifat ma'ani. Tapi Tok Muslim ni letak lekat pun, dia sebut dia letak lekat tapi kita faham. Dia selalu sebut melazimi. Dia melazimi pun dia tanya soalan ni, dia macam mana melazimi macam mana? Kita tak nampak tau. Tapi Tok Muslim ni letak tu sebut lekat. Benda ni kita buka sikit kan, kita nak faham tu. InsyaAllah mudah-mudahan kita baca maulid pun sebelum kita nak masuk kelahnya dengan berkata maulid tu, Allah SWT bagi faham, kita bagi faham saya juga kita nak sampaikan dan orang yang dengar. Kalau sebut saja besar, berlaziman tak kecil. Kalau besar tak kecil, tu lazimannya. Jadi sifat qudrah ni kalau sebut sama kaum qadiran ni mesti dia tak terlepas daripada sifat ma'ani, iaitu qudrah tu. Duduk memang kalau sebut nanti kena sebut juga kaum qadiran. Itu. Kalau sifat itu tak ada, kalau sifat kaum qadiran ni untuk muslim ni, kita nak bincang pasal untuk muslim letak benda ni. Kita dah setuju dah dengan dia. Kata benda ni, jadi dia nak faham kita. Kalau dia sifat itu tak ada, sifat kaum qadiran tak ada, ni perbahasan kita Abu Mansur Maturidi, dia kata kalau dia sifat ni tak ada, tak boleh melekat sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala. Tak boleh melekat di zat Allah Ta'ala. Dia sebut je tu lah. Kalau ada, jadi kalau dia antara ada dengan tak ada, lagi dia dalam ni dia jelaskan ketiga. Kalau ada, jadi pahala pula di zat Allah Ta'ala dengan sifat ma'ani. Dia antara dia ada dengan tak ada, duduk kuasa semua. Sifat maknawiyah ni sifat yang melekat, kita dia sifat yang kita faham saja, benda yang bererti saja. Perkataan tu, perbezaan perkara ni dia ada tiga. Ada serta sungguh yang kita belajar sebelum ni. Kalau ada serta sungguh ni, Allah Ta'ala ni ada serta sungguh. Dia panggil zat Allah ada serta sungguh. Okey, lepas tu tiada tapi sungguh. Tak ada tapi sungguh. Tak naik tahap ada, tak turun tahap tiada. Seperti mana? Seperti nak jatuh. Jatuh itu kita faham saja. Dia panggil amri al-tibari. Cuba tunjuk jatuh betul ke mana. Juga anak kita jatuh. Jadi kita nak cakap kita anak tu jatuh. Mana kita tunjuk jatuh? Kalau motor makhluk lah motor.
Kalau orang ada orang. Orang kan, contoh lah, kalau macam, tapi jatuh tak jumpa kat mana. Dia tengah jatuh tu. Dia perubatan tu jatuh, tak jumpa. Jadi benda tu nak kata tak ada, tapi sungguh. Sungguh kita faham. Tu dipanggil keadaan amr yang sebari. Tu satu. Tapi ni duduk yang ni tak kata ada pun tak kata tak ada pun tak juga, tak kata juga. Dia duduk tengah-tengah. Itu. Okey. Dan keadaan itu ialah satu sifat yang melekat. Ia akan sifat qudrah pada zat Allah Ta'ala. Dia melekat. Dia untuk usul ini dia sebut keadaan yang melekat pun. Dia melazimi kalau sifat kaunuhu qadirah ni, Allah Ta'ala tu kuasa. Keadaan Allah Ta'ala tu kuasa. Mesti kena ada qudrah ni, kena ada satu untuk nak duduk dekat, melekatkan dekat zat Allah SWT tu. Tapi bukan kita faham macam melekat kam tu. Tu kita terang tadi untuk kita nak faham saja. Kita terus lagi ya, tak ikut ni kan. Dan ianya kaunuhu qadiran tu suatu kelakuan. Jadi sebut kelakuan apa? Di antara ada dan tiada. Ni dia kata ada dan tiada. Kelakuan ada dan tiada. Seperti kita kata seorang tu berbaju. Contoh kalau kita kata seorang tu berbaju kan, keadaan dia, sebut kelakuan keadaan dia berbaju. Jadi kita keadaan baju, taklah keadaan kita telanjang kan, ke bukan tetap pakai baju. Dia keadaan kita berbaju. Kita nak beritahu keadaan tu tak jumpa, tak ada kan keadaan tu. Cuma kita faham saja. Orang itu berbaju, kalau kita tunjuk kena pakai baju dia, kena pakai orang dia. Tapi keadaan dia berbaju tu tak nampak. Macam mana? Tu kata baju, dia banyak umbrella tadi. Baju itu pun duduk kan kita tunjuk pun tak kenal. Kalau orang itu ambil baju pakai, maka itu dipanggil umbrella dari pribadi lah, ataupun hal. Kalau Mu'tazilah, dia terus kata tak ada. Mu'tazilah kata dia tak mahu benda-benda ni, dia sebut kata terus kata itu serupa je, benda ni tak ada. Dia kata kaunuhu ni tak ada. Tapi pendapat Mansur Maturidi ni kata ada. Keadaan Tuhan yang kuasa, keadaan Tuhan yang kuasa tu, kita faham saja keadaan tu. Nak kata tak ada pun tak boleh, nak kata ada pun tak boleh. Kita hanya faham saja kaunuhu qadirahnya. Okey, itu yang untuk usul ni kata. Dan ianya kaunuhu qadiran ni suatu keadaan dan tidak kelakuan di antara ada dan tiada. Yang keadaan itu tidak naik kepada martabat ada. Dia tak sampai martabat kata ada, dan tidak turun kepada martabat tiada. Tu kaunuhu qadiran ni tak turun kata ada, tak naik kata tak ada. Inilah dikatakan sifat maknawiyah. Ini kata sifat maknawiyah. Dia melazimi sifat qudrah tu. Kaunuhu qadiran ni melazimi sifat qudrah. Dia kena ada, macam nak ada qudrah ni, kena ada tempat untuk orang panggil apa, nak melekatkan dia duduk tengah untuk melekatkan dia dengan zat Allah SWT. Tapi bukan macam lekat gam. Cuma macam tu yang nak bagi penjelasan dia. Adapun qadirun tu, maka iaitu bukan sifat. Maksud qadirun tu, ni nak bincang di sini, kaunuhu tu keadaan tu. Jadi kita faham qadirun tu, qadirun maka iaitu bukan sifat. Ni bukan sifat qadirun tu. Bahkan kena pada zat. Qadirun tu kena pada zat. Tuan. Diri sifat itu yang kuasa, yang melekat itu, orang panggil qadirun tu, Allah SWT macam kuasa. Seorang tu macam saya kan, contohnya saya contoh penyayang, seorang pemurah, macam sedekah cikgu sebelah, pemurah. Ya, pemurah kan tengok cikgu sebelah kan, dia seorang pemurah, cepat sedekah dia Tuhan.
Jadi siapa si pemurah tu? Cikgu tu lah. Jadi qadirun tu kuasa, dia cikgu berkuasa. Kuasa tu apa? Cikgu lah. Macam qadirun tu kuasa. Kuasa tu Allah. Qadirun tu Allah. Tu zat Allah Taala. Qadirun tu. Di sini nak bincang dia kaunuhu, kau keadaan tu. Yang kata melekat di zat Allah Taala tu. Dia tu. Ada pun qadirun, maka iaitu bukan sifat. Tu dia bukan sifat, dia zat. Bukan kena kepada zat. Bukan kena kepada zat yang bersifat dengan kudrah. Kena ada bahkan tu pelik tu jadi bukan tu. Bahkan kena kepada zat yang bersifat dengan kudrah. Tu qadirun, orang yang bersifat kuasa tu. Itu kan. Berat sikit kan, insya-Allah. Beginilah huraian sifat-sifat maknawiyah lain akan datang ni. Saya awal ni saya tekan sat dulu. Tadi saya telah sebab lain semua ni sama lah. Nampak lain kecil-kecil sikit kan. Jadi awal ni kita nak bagi faham tu. Kita pergi bagi faham cikgu-cikgu pula kan. Daripada semua pandai lah, masuk universiti semua. Okey. Beginilah huraian sifat-sifat maknawiyah yang lagi akan datang. Ni yang lain-lain tu, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, semua tu. Ni macam ni huraian yang sama. Lagi akan datang huraian yang sama yang lain pun. Dan dalil atas demikian itu, dan dalil akan demikian itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ni. Dia tilik kepada makhluk ni, nampak Tuhan. Kalau baru kita tengok kepada makhluk ni, kita tahu Allah Ta'ala ni Maha Kuasa, ada yang Tuhan lah. Tengok makhluk ni kita dapat tahu dah Tuhan tu kekal, kuasa dan lain-lain lah. Dia buat hati kita semua, benda semua kecil pun dia buat. Lepas tu kehidupan kita, mak kita mati semua, ayah dia buat semua ni. Dia atur semua. Kata Allah buat, kalau kita tengok dalam kehidupan kita, memang Allah SWT ni kuat lah. Kadang-kadang kita lupa, syaitan dia cuba lupa orang kita. Kata Allah Ta'ala ni maknanya kuasa, tapi kita tak minta kan. Tu tambah juga kat saya. Dan Tuhan itu kan. Jikalau tidak sabit keadaan yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah Ta'ala tu, tidak sabit Tuhan. Ni dia sebut sabit lah. Tadi sebut melekat. Kalau tidak sabit keadaan yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah Ta'ala. Kalau lah tak sifat kaunuhu ni tak sabit melekat di zat Allah SWT, dia sebab Tok Musa ni dia akan sebut melekat pun. Nescaya tidak ada sifat kudrah. Mesti tak ada sifat kudrah. Itu. Okey. Betul. Dan juga tengok kitab lihat, dan jika tidak ada pada Allah Ta'ala kudrah, kalau tak ada kudrah di Allah SWT, nescaya adalah ia lemah. Mestilah Allah Ta'ala lemah. Sebab apa keadaan nak Allah Ta'ala ni kudrah pun tak ada. Betul, mesti kudrah pun tak ada. Itu tak usah ni beritahu tadi. Adalah ia Allah tu lemah. Dan jika ia Allah ni lemah, nescaya tidak menjadikan ia akan makhluk ni. Tak jadi kalau ia makhluk ini, dan iaitu batil. Batil lah. Ini dia panggil poin ni tak jadi. Dia orang ni misal makhluknya. Poin dia. Nak boleh tak ada alam ni. Okey. Macam mana? Dan Tuhan lemah kan, macam mana dia nak buat alam ni? Alam yang punya besar semua ni. Kerana itulah makhluk ini sudah ada. Ya Allah Subhanahu Wa Taala cipta dah yang kita tengok ni. Maka tetaplah kejap lelaki kita tetaplah ada pada Allah Ta'ala tu kudrah, tetaplah ada pada Allah Ta'ala tu sifat kudrah. Ianya tidak lemah. Sifat kudrahnya ianya tidak lemah. Kalau begitu sabitlah keadaan yang melekat ia tu, kalau qadirah tu melekat tu akan sifat kudrah di zat Allah Ta'ala.
Wallahu a'lam. Huraian sifat yang ke-15. Sebab apa kita sebut wallahu a'lam, huraian kita buat bila tu. Orang yang kata berhenti lah. Lepas tu yang baca itu pun. Okey. Kita sambung tadi lah. Ni kita boleh baca lah. Tu kan. Sampai dekat muka surat 30 kan. Benda ni sama kan. Okey. Huraian sifat yang ke-15. Okey, huraian sifat yang ke-15, kaunuhu muridan. Itu lawan pada dia kaunuhu karihan lah. Terpaksa. Itu artinya ni terjemah. Nya ni kaunuhu muridan, nya ni artinya terjemahan pada nya ni kaunuhu muridan tu. Keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki. Kaunuhu muridan tu keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki ataupun menentukan. Tak ada orang paksa Allah nak buat bumi ni. Dia buat bumi ni sekarang, lepas tu Allah buat. Tak ada orang paksa. Allah SWT nak buat. Itu apa iradah tu. Allah Ta'ala ni kehendak ataupun Allah Ta'ala ni menentu. Dia tentu dah nak buat bumi ni. Atau tentu dah nak buat manusia jalan dia macam ni. Dia tentu lah. Terus dia yang kita baca sifat sebelum ni, sifat ada takluk dia apa semua tu. Bukan hanya apa semua tu. Di situ. Okey. Wajib pada syarak pula. Ini tak terang panjang lah. Wajib pada, kalau kita tak belajar ni, kita tak tahu ni, dosa lah. Dia wajib fardu ain pula. Ataupun juga atas tiap-tiap mukallaf. Atas tiap-tiap mukallaf, kita semua dia lah, untuk kita mengetahui. Wajib kita mengetahui kaunuhu ni yang tujuh ni lah sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Sifat 13 tu bukan ditolak tau. Bukan ulama tolak sifat 13 tu. Kalau bahasa Asy'ari tu kan, kalau ada yang ikut pendapat yang 13 tak apa. Tapi kalau ikut pendapat yang 20 ni, masuk sekali kaunuhu ni pun tak apa. Ditolak sifat kaunuhu tu, bukan sifat tolak sifat kaunuhu tu. Itu. Serta kita mengaku, berpeganglah ataupun yang sifat dalam hati kita, sifat kaunuhu muridan ni, di dalam hati kita ni, dengan tentu sungguh keadaan Allah Ta'ala yang menghendak. Keadaan Allah Ta'ala tu kehendak, keadaan dia tu kehendak, dan tentu tidak. Ini istihalah tu mustahil. Dan tentu tidak keadaan yang tergagah. Tergagah ni terpaksa lah. Bahasa ni tergagah. Bukan ada orang paksa Allah. Itu mustahil lah. Tergagah ni terpaksa. Lawan dia kaunuhu karihan. Keadaan Allah Ta'ala tergagah ataupun terpaksa. Tentulah tidak Allah Ta'ala ni tergagah. Allah Ta'ala ni buat alam ni bukan dengan paksaan daripada benda lain. Itu lalai ataupun Allah Ta'ala ni buat alam ni dengan lalai. Keadaan Allah Ta'ala tu lalai. Itu tak. Dan keadaan Allah Ta'ala ni lupa, ataupun keadaan Allah Ta'ala ni dengan ailat ni turut lah. Ailat ni. Dan tabiat ataupun tabiat, lalai, lupa, ailat, tabiat ni tu tidak dikehendak Allah. Bukan, tidak kehendak Allah. Ailat ni seperti mana turut ada Allah. Ada makhluk ni tidak seperti orang ifat. Macam sebelum ni yang pernah dalam sifat iradah tu, orang bergerak cincin tu kan. Kalau ada ailat dia, kita mengawalkan cincin, bila kita gerak tangan, cincin tu tergerak sendiri-sendiri. Misalnya kalau alam ni ada, Allah Ta'ala ada. Ataupun Allah Ta'ala ada, alam ni ada. Itu mustahil berlaku macam tu. Sebenarnya dia kata betul lah. Dia nak anak ilat, anak ada alam ni, Allah Ta'ala pun ada. Bukan Allah Ta'ala ni bukan begitu. Keadaan Allah Ta'ala bukan dengan ilat dan bukan dengan tabiat. Tabiat itu semula jadi. Seperti mana pisau mesti memotong. Tabiat ni memotong lah, putus. Api tabiat ni makan. Tabiat Allah ni memang berkuasa untuk nak buat.
Tak, bukan sebab itu. Tentu tidak keadaan Allah Ta'ala itu dengan tabiatnya. Tabiat tidak. Allah SWT keadaannya muridan, iaitu kehendak ataupun penentu. Dan keadaan itu, tengok bila ayat, dan keadaan itu, keadaan tu dan balik kepada keadaan muridan tu yang kita nak, ini yang kita nak bincang ni adalah keadaan itu, keadaan sifat kalau muridan kalau dan keadaan itu satu sifat yang melekat. Ini dia beritahu satu sifat yang melekat. Ia sifat tu akan sifat iradah di zat Allah Ta'ala. Dia satu sifat yang melekatkan sifat iradah ni di zat Allah Ta'ala. Dia kata dia antara ada dengan tak ada. Itu. Dan ianya kaunuhu muridan tu, penentu penendak tu satu kelakuan ataupun hal kelakuan di antara ada dan tiada. Sama dengan macam huraian yang tadi kan, antara ada dan tak ada. Dia bila sebut melekat tu akan sifat iradah di zat Allah Ta'ala tu seolah-olah kalau kita lelaki cakap tu tu melekat tu seolah-olah kaunuhu muridan tu muridan, kalau muridan tu di zat keadaan Allah yang menghendak, yang melekat di sifat ma'ani tu, ma'ani kepada zat Allah Ta'ala tu, itu dia ta'akul saja, untuk kita fikir saja, untuk kita faham saja. Untuk pasal ni nak bawa pada faham dan beri faham saja, untuk kita beri faham. Kau muridan sifat yang melazimkan bagi sifat ibadah. Kalau saya faham saja, sifat kalau muridan melazimkan bagi sifat kudrah. Jadi kita lazim apa? Dia duduk tanya, dia duduk ni kan. Jadi tu pasal ni tak cakap banyak, dia cakap faham melekat boleh, melekat. Tadi sebab benda tu reti, faham saja. Di lain rasanya bergurau dengan Farouk dia tak sebut melekat kan. Dia tak sebut. Yang untuk pasal ni je. Dia sebab kalau tak kita faham apa melazimi kan. Dia semua iradah yang ada di zat Allah yang berkehendak. Dia ulama ni dia ada semua, dia ada hujah dia ada pegangan dia. Sebab apa dia macam tubuh kita tak boleh lah. Sebab apa dia buat bangunan ni? Sebab apa dia? Mana aku boleh kacau dah. Ni aku punya diri. Macam tu pengarang kitab kan. Ni aku nak buat sendiri ni. Apa nak kata apa aku nak buat ni. Tapi dia tak lari. So, orang mana boleh kacau dia punya nisbah ni. Tak ada orang ni. Sampai orang pun ikut je kitab ni. Tak ada, kitab ni dia tak kata start kan. Tidak mesti dah ditutup di kawasan Kedah, Kelantan, akan bunuh kitab ni. Dan ianya kalau satu kelakuan tu halu di antara ada dan tiada, yang melazimkan dia ni untuk ni digunakan pula. Yang melazimkan dia kaunuhu muridan tu akan sifat iradah di zat lain. Nak kata ada apa ni jangan leno lagi depa ni apa leno dibangun-bangun dah jadi kafir pula. Sebab benda ni benda yang dia ni bersifat serta berkat apa kat Tuhan kan. Kena hati tu dia. Dia kata nak tak kira semua kena ikut pula. Okey, nak kata ada pun tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh. Tak ada pun tak boleh. Dia menengahi tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Dia sifat ada ni yang kita belajar ni sebelum ni. Sifat ma'ani, qudrah. Sifat ma'ani, sifat yang ada ni sifat ma'ani, seperti mana sifat ma'ani ya. Qudrah, iradah, semua tu sampai sifat kalam. Itu sifat yang ada. Sifat yang tak ada, isu kitab baqa sampailah wahdanya. Apa Allah Ta'ala sedia baqa dia kekal bukan Allah Ta'ala tak ada, itu tak kekal tak bukan. Sifat mana tahu tu nafi. Allah Ta'ala tu benda nafi tu yang dibagi sifat tak ada tu. Kitab tu. Kaunuhu itu
Dan kaunuhu itu keadaan yang menengahi, duduk tengah, yang menengahi antara ada dan tiada. Dia wujudi. Kalau wujudi wujud kan ada nombor satu kali. Dia wujudi ni pakat tinggi kali, pakat dah. Kalau kelakuan ni, keadaan tu duduk nombor dua, duduk tengah. Dan amrul yang tibari benda rupa-rupa yang fikirkan kepala otak kita je. Tapi benda tu tak ada di depan kita, tapi kita sebut api, tuan. Api tak ada kat mulut kita. Ada terbakar mulut kita, tu dengan amrul yang tibari. Dia main rupa dalam fikiran kita. Bentuk api tu, panggil amrul yang tibari. Amrul yang tibari ni dia jatuh di tingkat 3. Kelakuan tu, keadaan ni duduk tengah-tengah. Tu yang dia nak beritahu keadaan tu, kaunuhu tu. Jadi pembicaraan dia ni kaunuhu tu. Kalau adami pula dia jatuh pangkat 4. Tiada tak ada tu. Adam ni tak ada. Adam ni tiada tu jatuh bawah sekali. Tak ada. Wujudi ni ada. Udroh sampai kalam ni kan. Kalau yang menengahi dia tu, inilah sifat keadaan ni. Lepas tu adami ni duduk bawah. Kita berapa muka lepas tu tak ada awadi semua tu kan. Kalau sebab apa dia kata duduk tengah-tengah? Ada kata apa? Tak ada pun tak dia kata, ada pun tak dia kata. Kalau tak ada, macam mana nak iradah nak ada di zat Allah Taala? Iradah tu, iradah kan kaunuhu uridan ni melazimi dia. Macam mana iradah tu nak ada kat Allah kalau kaunuhu uridan tak ada? Itu. Kalau jalanan Abu Hasan Al-Asy'ariyah, dia kata kita dah faham dah. Ni dia jalanan Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau ni yang kita bincang kaunuhu ni Abu Mansur Maturidi. Tapi kalau Abu Hasan Al-Asy'ari, sifat ada di zat, ada macam mana? Kalau orang tanya surah, ada surah kepada Allah. Ada panggil dia ni di zat, ada contohnya ada manis di zat gula. Ada kita rasa ada manis kan, tapi di zat gula tu manis tu duduk kena di zat gula. Ada manis di zat gula, ada masin di zat garam. Tuan, ini dah kita faham dah. Dia kan lekat dah tuan, lekat masin tu kata lekat tu macam mana, tapi dia duduk lekat dah. Tapi kalau Abu Hasan Al-Asy'ari dah cukup, kita dah faham. Kata gula manis, garam masin. Tapi kalau Abu Mansur Maturidi dia tafsir Alusi, dia terus buat kaunuhu. Dia buat kaunuhu ni. Ini dia kata faham ni jalanan yang tadi Abu Hasan Al-Asy'ari tu, jalanan 3 sifat tu. Tapi kalau Abu Mansur Maturidi dia terus jelaskan, kata masin tu dia ada satu sifat yang melekat di gula tu. Yang melekat macam ni kita tak faham. Melekat tu kan, mesti kita tak tahu nak buat macam mana kan. Itu melekat tu. Kalau sifat 20 tu Allah jadikan manusia manis itu melekat di zat gula tu. Ada satu melekat di zat gula tu. Kalau Abu Mansur Maturidi ni dia akan jelaskan dalam tafsir tu, dia berhenti. Inilah bincaan kaunuhu tu. Setengah tutup buku dia tak mahu sebut melekat ni. Sebab benda tu macam dia takkan sebut lah. Dia guna bahasa paling lembut sekali, iaitu melazimi. Kalau bahasanya berperuh dengan Faridah melazimi kan. Dia sebut melazimi, dia tak sebut melekat. Itu guru Bapa Abdul Aziz ni, dia sebut melekat bagi kotak kita tu dipuk. Sebab ini melekat dekat dia. Tapi kita jangan faham kata melekat macam agak melekat kan zat Allah tahu. Tadi sebab yang tu laisa kami sendiri syai, Allah Taala ni tak serupa dengan sesuatu. Itu kena pegang siap dah benda tu. Kena ini Tuan Muslim ni nak bagi faham saja. Dia takut dia, kalau ulama-ulama ni dia takut, ulama lain dia takut sebut. Dia sebut melazimi saja. Dia takut sebut. Dia risau kekeliruan kat umat kan. Benda ni benda dikul ma'ibaruh. Sempit nak buat ayat, dia nak menjelaskan ayat tu dia sempit. Kita tak sampai nak memaham dia tahu macam mana. Jadi soaling tu dia tak melekat. Kalau orang tanya pula lagi, kalau kita letak melazimi tu apa dia melazimi macam mana?
ini sekali sebut tu dia timbulnya melekat tu tunggu tu. Tapi kita kena lapik dia dengan seolah-olah. Seolah-olah saja. Melekat tu seolah-olah melekat. Seolah-olah saja. Itu. Nak kata ada apa tak? Tak ada betul tak? Itu. Dan dalil. Ni dia bagi tahu dalil tak? Dalil tengok dia. Kaum muridan tu atas demikian itu dan ianya satu kelakuan di antara ada dan tiada tuan yang melazim ia kaum akan sifat iradah di zat Allah, di zat Allah SWT. Dan dalil atas demikian itu, kalau dalil lah dia nak bagi bukti lah kata adanya sifat kaum muridan lah, kata Allah Ta'ala yang berkendak ni, itu huraiannya seperti dalil kaum qadiran, seperti yang di atas tu. Dalil bersifat dengan menghendaki tidak bersifat tergagah tu ada dalilnya dia pakai satu dia. Paling mudah dia adanya makhluk ni kalau berkehendak tak ada makhluk ni. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak, Allah Ta'ala tak mau mencipta makhluk ni, tak mau cipta bulan ke bintang laut ke kereta manusia kita kan sebenarnya kereta tadi, tapi otak yang Allah Ta'ala bagi kat manusia cipta kereta cipta telefon, itu Allah Ta'ala yang faham. Itu jadinya kereta jenis bentuk tak, Allah Ta'ala tak berkehendak begitu, tak akan jadi kok. Jadi dia kata ni dalil dia ambil balik ke atas. Demikian tu sebab apa dia tak mau tulis situ. Hendaklah engkau perhati daripadanya, ambil balik dikatakan qadiran. Jadi kita pergi pusing kat situ ya. Dia sebab kalau kita tak ambil kat situ, kalau dia tak tulis tu dia jadi panjang, dia tak mau. Jadi kat sini dalilnya dia ambil balik kat qadiran dah. Dan dalil atas demikian itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini jikalau tidak sabit keadaan yang melekat sifat kudrah ni, kuat kudrah tapi pusing kepada sifat iradah tu. Iradah di zat Allah Ta'ala tu nescaya tidak ada sifat kudrah, sifat iradah. Dan jika tidak ada sifat Allah Ta'ala iradah tu, nescaya adalah ia lemah. Dia main lemah juga. Nescaya kalau tak ada sifat kaum muridan dia Allah Ta'ala ni lemah. Dan jika ia lemah, nescaya tidak menjadi ya Allah ni akan makhluk ni. Dia buat misalkan makhluk ni kok tak boleh nak buat kan. Sebab keadaan Allah Ta'ala tu ada nak buat nak buat ke iradah tu kan. Tak boleh nak menentukan tadi keadaan dan nak menentu tadi. Tak ada. Dan sebab dia melekat duduk orang ni pun tak, dia melazimi, tak boleh cerai tangan. Duduk memang kena dia tak boleh bisa. Memang duduk. Itu akan makhluk ni kira ilmu ni, ilmu kira ustaz lah. Dia keluar ni kalau mula belajar lah. Kalau orang awam ni pergi belajar biasa-biasa, dia main belajar macam itu kan. Belajar kan. Ini yang ustaz tu kan belajar berapa? Dia khatamkan kitab dengan Ustaz Syed tu. Hari tu pun Ustaz Syed dia dalam pertemuan 4 kali dia 4 jam. Kita daripada Oktober tu saja. Kita bulan Oktober kita belajar kan. Ni sampai berapa bulan dah tu? 7 bulan tak? 5 bulan. 5 bulan lah. 5 bulan 4 kali pertemuan dah ambil kitab. Kita tengok kita baca kan. Dari kulit ni ke kulit jenuh. Dah baca. Jadi tu pun tak faham. Jadi pening kan. Sama mai tahun tu nak pergi ceritakan tafsir ilmu. Sudah. Macam mana dia nak baca kau nombor dia tak jelaskan ni. Sudah. Pening begitu kan. Tapi dah macam mana? Dah memang dah betul. Tapi kalau sebut saja pengajian kilat, semua orang minat tau. Dulu kat Kedah dulu dia macam Syekh Nuruddin. Dia buat dekat daerah tau. Aku Fiddin kan. Dia buat pengajian kilat. Tahu dia dorong. Dorong tu habis laju kitab kan. Kadang dia cedok aku. Ambil kitab dia, lepas tu ambil tengah orang aku. Kena ada cerita apa tu, kalam tak, kalau game pondok dia tak mau tu. Sebab tak pergi tengah, dia tak faham. Lagi tengah dia tak faham. Tak mau tu yang pengajar pondok dia akan dari kulit sampai ke ujung. Bagi orang faham. Tu kan. Misal dia ambil ke atas betul berian. Ni boleh laju ulang ni. Dekat Arabia 5 dah. Dia ngam dah. Kucing tak daya tengok berhenti. Kau nak baca gitu je tadi banyak
No, tak sedap kalau pukul 9 lah. Nak baca? Ayah, ayo. Ayo, ayah. Tak. Apa tak pukul 9 lah. Sebab apa tu yang nak baca di bawah? Sebab dia nak kena jelaskan benda ni pula kalau kita tak ni. Tak pergi dia pening lagi sebab kalau kita tak baca. Tapi itu lah. No. Tak apa-apa. Esok jangan ada yang tak main. Bang ni. Lagi main jumpa minggu depan pula. Sudah pening pula. Nampak dah cikgu Wan? Dia tak duduk pada maujud dan dia tak duduk Ya. Macam tak? Adam. Amrul Itibari dia dah ke arah pada Dia wujud. dia apa keadaan dia nak bincang pasal keadaan tu. Dia bahasa Melayu keadaan. Kalau macam bahasa orang putih dia situation. Saya terpaksa orang tengok orang tulis letak tulis dia. Situation keadaan. Tengok kita sebut keadaan cuaca. Tak jumpa keadaan pun. Nak kata tu kata ada apa tak ada. Tunjuk cuaca ni orang tunjuk mana. Tunjuk kat tahuan. Tak apa kan. Nampak lah. Cuaca mana mendung ni. Mana cuaca? Tu cuaca. Tak nampak kan. Kalau kita pegang benda yang ni kita nampak. Pegang baju, pegang jirim, foto ayat. Nampak pegang kan. Macam tu lah. Tapi kalau tu tak nampak. Macam keadaan ekonomi. Rosak keadaan ekonomi tu. Tapi tak nampak keadaan tu kan. Dia ni benda nak sebut keadaan tu. Kalau qadiran tu hak tu zat Allah Taala. Atau Allah Taala Maha kuasa. Tu dia nak sebut keadaan tu, keadaan kesihatan semua. Lepas tu kalau apa doktor kita pergi kat dia ni lah. Kalau kita pergi kat doktor dia keadaan kesihatan macam mana? Dia kata dia pun tak tahu nak sebut tu keadaan tu. Macam mana sampai sakit tu. Dia tulis kat meja dia tu apa tau. Saya pasal bawa isteri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tengok mana satu kamu bukan sakit kali. Hari tu balik Kedah tu isteri dia main sakit Paul tau. Dia panggil dia pukul 3 pagi. Kejut kan dia kata pergi hospital sakit tau. Saya kata tak dapat tu. Lepas tu dia urut semua elok balik kan. Lepas tu pukul 3, pukul 2 dia main dia ni kena pergi hospital. Lepas tu bawa pergi hospital. Bawa doktor tu dia tengok sakit tu. Dia tengok sakit Paul tau. Emergency sakit. Lepas tu doktor tunjuk 1 sampai 10 ni kamu sakit kenapa? Dia letak 10 tu. Dia kata ni nombor 10. Tak banyak. Doktor pun tak tahu apa kawan hak sakit tu pun tak pasal sakit apa tu. Kalau ada 20 pasal dia tunjuk 20. Tu keadaan dia sakit tu. Keadaan tu kita tak tahu nak sebut dia. Tu dia Tok Musoleh dia beritahu antara martabat nak ada pun tak ada, nak turun ke darjat tak ada pun tak dia kata ada. Tapi dia keadaan ni dia duduk melekat dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebut keadaan melekat tu. Tapi kalau kita lain dia akan melazimi. Tapi kalau kita nak sembang orang-orang kedai kopi tak disebut melekat, dia cukup di situ kalau sebut melazimi lah. Dia dah tak faham ni dia sebab pentah belajar apa kita belajar pondok belajar ni kan. Betulnya tak apa dia sebut itu. Kalau kita pilot dia kata ni jadi macam makhluk pula dia anggap. Itulah. Okey, nanti kita sambung balik dengan huraian sifat yang ke-16 fa aliman. Wallahu a'lam. Faham mudah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marhaban bika innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa shur 'alaina rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlas wa muqinin wa syukra sabirin wa tawbatas siddiqin wa nas'aluka Allah bi nurika wajhika alladhi malaka arkan 'arshik an tazra'a fi qulubina ma'rifatuka haqqa ma'rifatika kama yanbaghi tu'rafa bi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.